Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk projek tahun akhir ini, kami membangunkan alat pengesan kebocoran gas bagi kegunaan keselamatan di Bengkel Teknologi Penunjukan dan Penyamaan Udara di Kolej Vocasional Seri Iskandar. Tujuan kami membangunkan alat ini adalah untuk mengesan kebocoran gas di dalam bengkel dan memberi isyarat kepada pengguna. Untuk projek ini, kami menggunakan akrilik sebagai mock-up sesuatu kawasan. Ini adalah reka bentuk mock-up yang kami gunakan untuk projek kami. Antara komponen yang digunakan ialah LCD digunakan sebagai paparan kuantiti gas masuk ke kawasan dan memberikan paparan isyarat amaran kepada pengguna. Seterusnya, buzzer digunakan sebagai pengera yang akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda kehadiran gas. Breadboard digunakan sebagai pengantaraan wiring. Selepas itu, LED hijau digunakan sebagai isyarat menandakan kawasan dalam keadaan selamat, manakala LED merah menunjukkan kawasan dalam keadaan yang berbahaya. Komponen yang paling penting untuk projek ini ialah ESP. ESP berfungsi sebagai komponen utama bagi menghantar isyarat ke seluruh projek. Dan akhir sekali, sensor berfungsi untuk mengesan kehadiran gas. Seterusnya, kami akan menunjukkan video bagaimana projek kami berfungsi. Sekian itu sahaja daripada projek kami. Semoga projek kami dapat memberikan referensi kepada pelajar diploma yang akan datang.